sebelum ni Siti, husband dia, masa keluar muntah darah berketul-ketul, masa pergi hospital dalam ambulans, kak lagi macam ni kak, lagi macam ni kak. Dah 4 kali untuk orang yang baru. Dia ni husband dia kena apa tau, autoimmune sistem, pertahanan attack dia punya sistem. 4 kali doktor kata suami awak boleh meninggal anytime. Saya sebagai upline tak berdebau ke? Mesti berdebau kan? Bila downline tengah tu macam tu, kata T bagi sampai dia berak. Sampai dia satu masa dia bergaduh dengan Zani. Dia kata apa? Kak Liza kata makan sampai berak. Dia kata tak boleh berak. Boleh berak. Cerita berak pula kat hospital. Tapi memang betul. Orang yang kena denggi pun mesti sampai berak. Bila berak baru dia punya platelet count dia tu. CP dia, percayalah. Dan apakah dikatakan perkumuhan kita ni, berak, kencing, period, imus, kahak, lenti ni, ini adalah bahasa badan kita, fitrah kesihatan kita, anugerah Allah. Okay, Allah bagi kat kita. Jangan kita pandang sepi, ataupun kita pelekehkan, ataupun Allah apa yang cerita-cerita benda-benda busuk-busuk ni. Okay, cakap dekat dia, kau tak kira lah kau kaya ke, kau raja ke, kalau kau di hospital, beranak ke apa ke kan, ataupun operation, cuba tak berak, tak kencing, tengok hospital bagi balik tak boleh kan? Tak. So berani nak kata tak perlu nak tahu pusat kencing, kentut, berak, perlu tahu. So apa baik, macam semalam Guru Diamond Haslina cerita pasal rare disease, penyakit yang attack dia punya otak, 2 anak dia kena. Saya cakap tentu je, bagi yang efek genetik, iaitu kita punya YKB bagus untuk stem cell. Saya kata bagi YKK ataupun YKS, and then set perut kena, sebab set perut ni asas untuk nak kasih bersih perut, right? Sama je. Tak kira lah Guillain-Barré syndrome lah, apalah penyakit yang tak pernah dengar pun sekarang ni kan. Cuba tanya, kita punya question, kencing, kentut, berak macam mana? Itu je. Sejahterakan. Okay, get back, flush out all the toxins. Sada abang ni bila start keluar semua, baru dia improve. Atu Man alhamdulillah, now he is an engineer, dah ada anak dah, dia belajar kedekut. Bayangkan kalau masa kena dulu, saya tak berani nak bercakap. Doktor pakar dah kata tak ada harapan. Siapalah aku buat doktor kan, dia cendawan, ya tak? Tapi saya cakap, saya seperti jambatan, kita ni sebagai jambatan, sampaikan, just sampaikan. Okay, so bila kita jumpa orang, jangan pula kita tanya, kau ada kanser ke, kau jantung ke? Tak payah, kita tak cari orang sakit. Tapi kita cerita kat dia, beritahukan kita punya healing chart, law of healing tu kan, Helen's law of cure. Okay, sebelum jadi kanser, dia ada 4 stage tu. Ingus, kahak, lendir, lemih, pekat, lepas tu jadi berbau, bisul, restung dan sebagainya, dan lagi jadi keras. Okay, lepas tu jadi paru-paru berair, asma, dan lepas tu jadi kanser. Yang jadi punca kematian ni nombor 4. So alangkah baiknya kalau di stage 1 ni kita cepat-cepat reverse. Okay, dah patah balik. Dan bestnya, walaupun kopi, pengalaman orang-orang yang minum, tak makan linzi pun, baru kopi pun dah dapat dah kentut best, dah dapat dah perkumuhan best dan sebagainya. Betul tak? Jadi kat situ apa? Orang yang tak percaya pun akan jadi percaya. Yang penting kita stay, kita buat. Orang ni tak nak, tak apa. Next. After all, kalau dia suka buah sihir, dia simpanlah buah sihir. Kan? Kalau dia suka sakit kulit dia hari-hari, adab lah. Right? Kita menyampaikan. Yang penting kita punya produk guaranteed ada side effect. Dan juga dia adalah dalam apa? Kategori superior herbal, healing herb. Yang nombor 1 paling atas daripada 365 herbal yang dikaji oleh apa? Traditional complementary medicine. Okay, oleh sensei. Linzi is number 1. And okay, added value. Shampoo is the world leader of Linzi. Lepas ni kalau orang kata, alah, apa kau beli Linzi ni jauh, naik kapal terbang, kat Malaysia pun ada kan? Ada kan Linzi yang Malaysia punya kan? Tak sama. Okay, saya buat dah 34 tahun, saya tak jumpa lain sama ada lebih murah ke ataupun sama berkesan ke, lebih cepat kaya ke. Pada saya tu semua tak mudah. Macam ada satu diamond cakap apa dah,
itu nyonya, dia kata saya lah. Sebab ada orang nak ajak saya buat bisnes lain tau. Dia kata itu nyonya, you janganlah. Dia itu Lindsay yang sudah masuk di darah. Dia cakap saya macam tu. Tapi saya kata saya punya hardcore saya on the product dan juga fitrah itu kembali fitrah kesihatan anugerah Allah ni. Saya dah yakin sangat tu faham. Sebab apa? Sebab saya dah lalui. Cuma yang kita nak faham sekali just a little bit okay. Kita faham kita buat